InsyaAllah. Yang bagi pandai, bukan CS, bukan CR, bukan hari English. Yang bagi pandai Tuhan aja. Bila nak pandai, jangan risau. Okay, bila Tuhan nak kasih, dia kasih. Mungkin lepas satu kelas, dapat confidence. Mungkin lepas 3 kelas, mungkin lepas 5 kelas, mungkin nanti-nanti, but relax. Just enjoy the journey. Kelas ini akan dijalankan secara 2 bahasa. Maksudnya, macam ni lah. I speak English dan saya akan bercakap bahasa Melayu. Boleh tak macam tu? Okay. Boleh. Alright. Tapi kalau you guys allergic dengan bahasa Melayu, nak saya speak English 100% pun bagi tahu juga. Then I switch to English mode 100%. Jangan risau tak faham. Sebenarnya faham je. Okay. Cuma takut. Okay. Confident. Belasah je. Okay, kita ni jenis yang belasah dulu sebab kita orang dewasa. Orang dewasa ni tak macam budak-budak. Ajar kelas anak-anak. Jangan masukkan anak-anak dalam kelas saya, okay? Saya dah tak pencen ajar budak-budak. Saya nak ajar orang-orang yang cool-cool macam you guys je, orang dewasa, insyaAllah. Okay, next.